Husna binti Abdullah dan saya seorang yang bekerja dan membuat perniagaan kecil-kecilan seperti perniagaan bakery, pembuatan dessert dan aneka jenis kek. Saya bermula dengan pembuatan kek ini sejak berumur 20 tahun. Selepas tamatnya belajar, saya telah membuat jualan secara kecil-kecilan. Pendapatan secara online dan offline tentunya berbeza. Sebelum ni saya menggunakan jualan secara offline sahaja dan pendapatan kurang berbanding dengan menggunakan online marketing lah. Online banyak membantu, banyak pendekatan yang boleh kita ketengahkan dengan menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat dan sebagainya lah. Ada yang lebih senang menggunakan Instagram, ada yang lebih senang menggunakan Facebook. Tapi bagi saya, sama ada offline ataupun online, marketing haruslah super. Jadi untuk yang baru nak menceburi bidang apa-apa jenis bidang jualan ataupun sebagainya, kita haruslah berani. Hasil perniagaan saya sebelum online, saya pendapatan dalam 500-600 sebulan bersih saya dapat simpan. Tapi bila saya guna online, pendapatan memang meningkat sekali, kadang-kadang lebih 2 kali ganda, bergantung kepada cuti. Ada cuti hari raya, kita akan mendapat tempahan untuk musim raya lah, dan bila cuti sekolah kita akan dapat tempahan untuk wedding, untuk hari jadi dan sebagainya. Antara kek yang menjadi kesukaan ataupun repeat order daripada pelanggan adalah kek coklat hantu, kita panggil kek cheese, indulgence, cheese tart, cream puff ice cream, banyaklah. Dan boleh sama-sama tengok Facebook milik saya lah, Nur Husna As. Kek yang paling banyak mendapat sambutan setakat ini adalah indulgence dan red velvet cheese. Alhamdulillah, berkat sokongan semua keluarga, kaki tangan. Alhamdulillah, saya juga kadang-kadang tak sempat tangan, so kita terpaksa panggil pembantu untuk membantu kerja-kerja. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih sebenarnya kepada Pusat Internet Kampung Bukit Tiu, kerana dengan tunjuk ajar daripada tenaga pengajar, saya dapat menggunakan online marketing dengan begitu baik. Sebelum saya menggunakan online marketing, memang pengetahuan tentang online, macam mana nak berniaga online, memang zero. Tapi selepas datang ke Pusat Internet Kampung Bukit Tiu, banyak yang dapat saya pelajari di sana. Ada tenaga pengajar, kita boleh bertanya, dan macam-macam cara diajar bagaimana menggunakan online untuk berniaga. Dan sebenarnya perniagaan online ini lebih menguntungkan, lebih mendapat ramai kenalan.